Habis berpecah rata sejak kumpulan Mak Rejak cewek ni. Dia nak buat apa benda baik kot ni dengan Aneh. Aneh tak boleh dia buat baik. Dia akan mengenakan aku. Dia fikiran lain macam je. Balik. 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 Balik jantan. Ni tampung dah tak ada 3-4 hari dah ni. Pasal baru ni. Baru ni geng ni masuk dalam ni, jantan tampung aku tak balik dah. Mengganggu sungguh. Yang budak Dapi dengan Zamri ni tak mau reti-reti bahasa. Cakap dia mengganggu. Yang dia nak talak ke nak apa, itu masalah dia kena minta dengan kawan tu, jangan minta dengan aku. Tak benda tu tak ada. Tak mungkin. Pasal apa nak kena bagi 2, bagi 3 pula. Apa benda dengan jantan tu. Yang ada satu kumpulan berbincang pasal kau ni. Kenapa pula? Balik. Ni duduk dalam kandang sewer ni pula dah. Pagi ni. Tengah gini. Kenapa pula? Aku jadi tak ingat gitu. Dia berbalah-balah apa benda isu dia. Aku tak ingat benda tu. Aku kena tolak jatuh daripada tangga tu memang aku tak ingat. Dekat lepas trading. Yang budak pikah ni dia kan bawa bini aku. Sebab kita pergi ke Batam memang kena tangkap basah gitu. Memang kena tangkap dan nikah dekat situ. Okey, dia dengan jantan tu dia nak apa pula dekat rumah tu. Kalau dia ada dekat Batam, alhamdulillah. Kalau dia ada dekat sini, sila keluar. Kau ajak Zamri kau tu keluar, brother kau tu. Kau jangan duduk dekat situ. Yang Jar tu, kau ajak Dapi tu keluar daripada kedai aku tu bergambus. Pulangkan kereta motor aku dekat situ. Kau jangan cari pasal. Balik! Ini permintaan cara baik tau. Pasal dokumen-dokumen tu kenapa dia kena rompak, dia kena samun aku. Aneh ni jadi baru apa benda dia buat lagi barang-barang dokumen ni kenapa? Dia dengan Sarah ni. Kita perlu dapatkan jawapan. Kenapa nak kena mengganggu? Daripada dekat mahkamah rendah syariah. Kuantan gitu. Dia kata bercerai apa benda kau ni. Kita bekerja dekat situ.